Puluhan pengeluar EV China sekarang ni berdepan masalah, iaitu terlalu banyak produk sehingga mereka berhadapi pilihan sama ada kecilkan operasi pada tahun 2026 ataupun bungkus terus, tuan-tuan. 50 pengeluar EV ni bukan sedikit, banyak, tuan-tuan. Kita pernah dengar BYD, Zeekr lah dan sebagainya. Mereka ada 50, tuan-tuan. Dan ini saya sebut dalam sebelum video ni involution, iaitu pengeluaran sangat banyak, permintaan domestik makin kurang dan sokongan daripada kerajaan pun makin kurang, tuan-tuan. Itu pilihan sukar, hidup atau mati EV China pada tahun 2026 yang semakin lama semakin mencabar sebab kompetitif. Buang harga EV ni, buang harga EV ni, buang harga sebab nak dapatkan pelanggan. Tapi akhirnya margin makin kecil, makin kecil, makin kecil. Inilah yang disebut sebagai involution. Tuan-tuan boleh tengok balik video yang lama yang saya buat tu, tuan-tuan. Jadi apa yang berlaku selepas itu, mereka terpaksa cari pasaran luar, tuan-tuan. Daripada dalam China ni dah sangat kuat ataupun sangat ketat persaingannya. Sebab tu dia terpaksa keluar cari pasaran baru. Antaranya adalah Malaysia. Sebab tu banyak EV China ni ada Malaysia Xpeng lah dan sebagainya. Dia kena cari market baru, tuan-tuan. Itu yang berlaku, kita dilambakkan dengan pasaran daripada China. Okay, tuan-tuan, jemput follow akaun saya dan bagi like dan jumpa dalam video-video yang seterusnya.